Minta ayam cik. Ayam. Tahu dia bukan tong. Ini pak. Nah. Okey. Oh, alhamdulillah kan. Oh lagi. Mantap juga ni. Alhamdulillah. Besar. Okey. Wow, mantap. Ini lokasi sasaran aku. Agak luas juga tapi banyak dia main tu kan. So proses pertama mancing sepat ni kan, kena rasuah. Bagi dia makan dulu, bagi dia timbul-timbul dulu. Okey, sekarang aku gunakan ni biji sawit. Biji sawit yang dah lama juga ni. Senang sikit koyak dia. Ini. Okey, ini kan. Ramas-ramas macam ni. Minyak dia keluar ni geng. Okey. Kemudian baling kat situ geng, kawasan sasaran ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Panggil geng, aku nak panggil dia datang kat situ. Nampak geng, dia dah start makan yang sawit aku lempar tadi. Okey, tangan berlemuh ni. Berlemuh ni. Okey, ambil roti. Roti macam ni geng. Ini dia. Letak sini. Lap. Okey, lap tangan. Ni berminyak-minyak ni. Okey, geng. Okey, macam ni. Kemudian aku letak dulu. Banyak dia ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Makan roti sama. Okey. Alhamdulillah. Selesai proses memanggil. Banyak geng. Dia timbul tu geng. Lama. Alhamdulillah. Harap-harap dia mau ambil umpan aku. Assalamualaikum. Selamat petang-petang geng. Okey geng, petang ni aku mancing sepat geng. Mancing sepat. Sekarang ni Port KLIA ni dia dalam proses ladang banjir. Dalam proses menyurut lah geng. Air tengah surut sekarang ni geng. Kan. Aku datang sini geng nak mancing sepat sebab semalam aku ronda sini, aku mancing ikan puyuh, banyak betul dekat sepat ni main geng. So kau datang petang ni geng. Oh aku dah rasuah dia geng. So aku dah bagi dia makan geng tu. Aku letak sawit, aku letak roti. Nampak geng. Dia dah start makan kelapa sawit tu. Nampak geng. Jadinya geng, untuk petang ni aku ada bawa 2 umpan. Satu umpan roti dan satu lagi umpan lumut. Jadi aku nak try 2 umpan tu. Dekat luar tadi tu ada kawan aku geng-geng player mancing sepat ni geng. Aku dah panggil dia dah. Mungkin dia orang on the way kot ke sini. So sementara dia orang nak datang tu, aku set up dulu barang aku. Aku nak try dekat sini geng. Okey, teruskan menonton geng. Harap murah rezeki hari ni. Okey geng, hari ni aku guna umpan lumut geng. Guna umpan lumut dulu. Pecah pula geng. Kena duri sawit ni. Aduh. Okey geng. Aku pakai ni dulu. Umpan lumut dulu tengok. Okey geng, ada yang tanya kat aku macam mana pasang umpan lumut. So macam ni, lepaskan macam ni. Kalau aku balut dia. Aku gulung saja dekat mata kail macam ni. Macam ni. Okey, kalau boleh yang terjuntai macam ni kena gulung juga. Kalau tak nanti dia akan ambil yang terjuntai tu je. Okey geng. Jom try situ geng. Okey. Harap-harap lesen pertama untuk petang ni cepat menyusul tiba.
cuba cari lesen petang ni. Okey. Allah, tak lekat geng. Oi, dia tarik dah. Okey geng, sini aku cuba panggil guna dedak pula geng. Bismillahirrahmanirrahim. Dedak dengan roti. Mana lagi dia main? Panggil dia datang tu. Pau ayam. Nak pau isi ayam kat depa ni. Minta ayam sikit. Ayam. Banyak bang, kena buli. Ya. Pandai dia. Lumut pun dia curi. Nah, pau ayam kat Din ni. Lumut dia curi, roti lagi lah senang dia curi. Ayam pasal air sikit tu. Semua lubang tu bang. Semua lubang. Semua lubang dia tu. Memang lah, tengah pesta ni. Memang tengah ayak dia ni. Tengah ayat lah. Memang dah 2 ekor dah. 2 ekor. Ui. Kan, tak cari kan? Ui. Panas. Panas. Nah, kita bagi orang jauh ikan. Bagi orang jauh ikan ah. Okey geng. Aku tukar pakai umpan isi ayam geng. Ha. Bodek dekat anu tadi. Angler spot Bangi. Minta isi ayam sikit. Aku umpan umpan roti, dia pandai curi. Umpan lumut pun aku kantoi. So aku tukar umpan ayam. Tengok tempat pertama tadi yang dia buli aku tadi. Ui tu muncung dia keluar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia muncung dia keluar tu. Okey, letak situ. Oh, ambil dah. Okey. Perkembangan yang baik. Isi ayam dia nak. Tapi dia pandai gigit-gigit sikit. Isi ayam tak apa geng. Payah sikit nak habis. Terus ambil je. Allah, tak lekat geng. Tak lekat. Boleh lagi. Okey. Oi. Pandai dah. Alhamdulillah. Besar. Besar geng. Oh, alhamdulillah. Waduh lah saiz. Waduh saiz geng. Alhamdulillah geng. Tu banyak timbul tu. Banyak timbul tu geng. Ikan ni sensitif sangat geng. Okey, kita letak situ. Seekor lagi mari. Okey. Oh. Okey. Oi, alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Seekor lagi. Saiz mantap juga ni. Tak naik. Pandai dia curi umpan tu. Oh. Naik pun. Seekor lagi top up. Oi. Top up. Lubang tu dah 3 ekor geng. Okay, geng, cuba lagi. Tu dia muncung dia geng. Nampak geng, muncung dia. Tak sini. Pam. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, lambat. Shit, lambat ni. Kok lagi geng. Alhamdulillah strike yang keempat ni. Top up. Alamak, tak lekat pula geng. Tapi dia ambil dah umpan. Ambil tak?
Masak ni abang. Payah sungguh nak naik. Oh dia. Besar itu. Dia no, duduk pun jauh. Tuh dia. Penampak tu. Tahu boleh buka tau. Ini fine. Nah. Okey geng. Dah mendung dah geng. Dah mendung macam ni. Sekarang ni ikan dah tak nak makan geng. Dia dah tak nak buka mulut. Jadi dah lewat petang dah ni. Jadi aku stop dulu lah geng. Jadi geng, yang mana baru singgah dekat channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Cantik lubang dia. Cantik lubang dia ni. Aku biasa aku main kat atas je kan. Kalau dia ambil tu, ambil lah. Sembat sikit. Wow, mantap. Yang pertama. Rekod dah ni? Oh, rekod. Mantap. Dia telan ke apa? Telan tak? Goyang tadi terus nampak dia ambil. Dia telan tak tu? Tapi kau punya ada mata dia tu tak apa. Pergi kurung lagi. Oh, lama. Sorak ni kan? Ada sorak lagi tak? Weh, ada lagi. Ini level kedai. Sebab tu aku suruh kau pakai ni. Sarung tangan. Ni kau pakai ni. Oh ni. Tidak, kau tak boleh nak ngandung dia. Habis kena basuh dia punya. No, habis dia lilit. Pegang badan dia. Yang tu. Okey. Pergi selamatkan. Weh, pergilah buka kat sana. Lepas nanti. Kau nak bawa balik kan? Cuk dalam mana tu kan? Dah lah benda tu licin.